Korang tahu tak sebenarnya bahaya kalau kita guna cotton bud untuk korek telinga? Ini kerana sebab nombor satu, apabila kita guna cotton bud untuk mengorek telinga, kita hanya akan menolak tai telinga itu makin dalam. Dan apabila kita menolak tai telinga itu makin dalam, ia akan menjadi keras dan menyebabkan telinga tersumbat. Sebab kedua, lapisan telinga kita nipis dan mudah tercalar. Apabila kita guna cotton bud, kita ada risiko untuk mencederakan laluan telinga kita. Malah saya baru je dapat seorang pesakit, dia mengalami kecederaan gendang telinga ketika mengorek telinga kerana anaknya tak sengaja terlanggar tangan dia ketika mengorek telinga. Sebab nombor tiga, mengorek telinga menggunakan cotton bud boleh mencederakan gendang telinga. Ini kerana panjang laluan telinga kita pendek. Jadi apabila kita memasukkan cotton bud terlalu dalam, ini boleh mencederakan gendang telinga. Antara yang boleh berlaku, boleh menyebabkan pendarahan, boleh menyebabkan keluar nanah, dan yang paling teruk boleh menyebabkan kerosakan pendengaran. Apabila ada luka kecil telinga kita, ini akan meningkatkan risiko untuk jangkitan kuman dalam telinga dan jangkitan kulat dalam telinga. Jadi macam mana cara selamat untuk kita menjaga kebersihan telinga? Telinga sebenarnya adalah self-cleaning organ. Maksudnya, tai telinga boleh keluar sendiri tanpa kita cuba untuk mengorek guna cotton bud. Jadi, kita boleh biarkan tai telinga itu keluar sendiri. Nombor dua, kita boleh bersihkan bahagian luar telinga saja. Dan jika kita rasa telinga tersumbat, boleh datang ke klinik untuk kita cek. Dan jika tersumbat, kita boleh sedut tai telinga untuk. Jadi, jika siapa-siapa yang ada masalah, telinga kurang dengar, gatal telinga dan juga sakit telinga, boleh datang ke klinik Ikram kerana waktu ini kita menyediakan servis pemeriksaan telinga percuma.